beg plastik amari, kotak beg plastik amari. Okey, jap. Rupanya ada 5 personaliti kucing tau. Dan yang nombor 3 tu paling ramai ada. Personaliti yang pertama adalah the baby cat. Jenis ni sangat manja. Pantang nampak je tu kan, terus nak peluk dan tidur di atas badan. Yang kedua adalah the hunter. Semua benda dia nak serang. Tangan kita, kaki kita semua dianggap macam mangsa. Yang ketiga adalah the boss. Ini jenis yang sangat diva. Dia yang nak tentukan bila nak manja, bukan kita. Sebab itulah kita jadi majikan. Yang keempat, the explorer. Kotak, beg plastik, semua benda yang terbuka, dia nak siasat dan masuk. Yang kelima, the shadow. Ini jenis yang suka ikut kita ke mana-mana. Pergi tandas ikut, masuk situ ikut, semua dia nak ikut. Sekarang cuba korang check kucing korang kat rumah. Dia nombor yang keberapa?